Dia itu. Lili. Bukan daddy tu yang makan. Halal letak kat kamera je. Okay, jam 9 suku pagi kita gerak pergi sarapan. Okay, sampai sudah. So, sempat sarapan kita adalah yellow. Dia kat sini konsep dia, kita kena order. Hai. Kosong semua sebab order. Hana order pancake dengan. Order pancake? No, I don't want it. But you can choose either one. It's okay. I'm okay with it. Buat chicken curry. Hai, Lily also welcome. Okey, di seberang sana adalah sungai kecil menuju ke sungai besar, Sungai Brunei. Nanti petang kita tunggu bot dekat bawah kemah tu. Kita tunggu bot untuk kita ke kampung air. Later. Dah sampai buah-buah kita. Kita tengok. Lily suka tak? Nina tu. Baru sampai buah-buah ni. Tak for really. She choose fresh orange but it's not available. Awak suka tak? Air. Itu. By the way, ni suasana di tengah Bandar Seri Begawan di pagi hari cuti, hari Christmas. Mostly warga asing lah. Tapi yang boleh puji di negara Brunei ni, tak ada nampak orang isap rokok di kaki lima ataupun di mana sahaja, tak ada. Langsung tak ada orang isap rokok. Sebab kat sini kalau tertangkap isap rokok merata, kita akan disaman sebanyak 300 Brunei dollar. Dan van macam van jenazah tu yang akan angkut kita kalau kita isap rokok. Dan 300 Brunei dollar ni bersamaan dengan duit kita sekarang RM1,100 lah. Lebih kurang. Bas mini je agak busy pagi ni. Banyak bas mini berkeliaran. Berkeliaran. Sana hotel kita orang ni macam tempat transit bas mini ada banyak. Lepas tu bawah kemah putih ni tempat menunggu bot. Have you eat your pancake, Lily? Yes. Oi, macam sedap lah pancake dia. Boleh try? Oh. Nice. That one Ada rasa pisang-pisang sikit. You want to try this? This one is just syrup. So mami buat bento. No need Nutella dia kata. Apa sedap makan madu. A few moments later. Hafiz bayar parking. Dia dalam 50 sen Brunei. So dia punya kupon parking agak besar. Dia akan letak dekat atas kereta kita tu. Dokumen kereta kita tu. Dia letak lah. So macam kami duduk ke hotel, pihak hotel akan bayarkan parking tu lah. Dan kita akan dapat juga resit. Nak keluar pergi lunch. So ni adalah parking tiket. So besar juga kan dia orang punya parking tiket. Oh, dia tulis lah. Maknanya setiap jam kita parking ada dia punya time lah. Maknanya dia update setiap jam. Setiap 30 minit dia update.
Ni kita tak bergerak kan, memang parking kat kawasan tu. Kita akan update. Oh. So sebab di tengah bandar macam tak ada kedai, kita menghala ke Pasar Gadong. Dekat je. Oh, banyaknya. Lain colour. Ada apa ni? Lain tu. $5 shop. Lain kepala diorang. RM5. RM5 je benda ni. RM5 duit dia, convert duit kita RM30. Ada tepi-tepi shop lot Ada makan tepi-tepi. Ni London kebab. Ada jual beg sekolah. Siapa mau jual beg sekolah? Itu coklat. Later. Kita pusing area Gadong. Banyak kedai makan kat sini. Ada ayam penyet, ada kedai nasi Arab, ada nasi katok. So kita pilih ni lah, Papa Rich. Nampak macam okey saja sini. Okey. Oh, ada pelayan. Ya, Mak Tok. Iya, Mak Tok. Ahlan wa sahlan. Okey. Dia di sini ya. So ada nasi ayam dia $6, RM6 kat sini. Kalau tak boleh jangan convert lah. Kalau kita convert $6, RM30 lah. Ada lupa. Ni mi goreng $8. Nasi lemak $8. $8. Darat 3 RM24 lah. Oh, you so jauh from me. Oi, nak makan apa ni? Ni ada nasi biryani. Oh. Meanwhile. Kenapa awak duduk jauh sangat? Anak ni. Anak awak dekat sini. Astaga. Dia cuba dia dilanggar. Aduh. Matuk sampai rambang mata Okey, sekarang yang serve kita adalah Wan Hana Maisara. Okey, awak pergi hantar. Kecil-kecil ni pun yang besar. Oh. Wah, yang kecil-kecil ni boleh. Comel. Berapa agaknya? Kalau $1, RM1 okey. Kalau Tanya dia. 58. Pakai duit Blackpink Malaysia. ice cream Ni loh. ada lah. Baby cup RM2.5. Hana beli yang salted caramel. Wah, nanti korang ambil yang ni lah, yang baby cup je lah. Later. Sorry ya, saya punya dah sampai. Sorry semua, saya makan dulu. Mak, saya makan dulu. Lah, semua secret recipe. Tapi nama dia dekat Brunei ni My Bakery. Tengok harga dia murah je kat sini RM3. Sedapnya dia. Natuk goreng dengan sate, ayam goreng. Kau apa? Ini kat kuih tiaw. Sagu gula Melaka. Dia merasa baru nak makan. Ini cookie dough. Ni salted caramel. Oh. Ini cookie crackers. Apa cookie? Dough. Cookie dough. Ini chocolate chip. Dengan Oh. caramel. Lily pun cookie dough juga? Aduh. Ni nak cookie. Awak makan cookies dia je? Makan aiskrim dia tu. Korang nak rasa tak? Sedap. Hilang dah. Macam mana rasa dia Lily? Bukan daddy tu yang makan. Hana letakkan kamera je kan. Sedap? Later. Okay, tadi Mami teka RM40. So, jumlah yang kita makan sebenarnya $34. 34.60 sen. So, okey lah kan. Kat kedai macam ni RM34. Tapi kalau convert duit kita ni RM120 lah. Okey, jom kita tengok kedai Lele. Sini kat mana? Sini. Tu kedai Wazif.
Dekat dengan nama Daddy. Tu yang tu. Masjid Kubah Mas tu adalah Masjid Sultanah Bolkiah. Kita nak pergi solat kat sana dan kita nak bergambar kat sana. So ni Masjid Sultan sekarang. Tak tahu kenapa ada dua kubah besar. Satu sana, satu sini. Sangat cantik dia punya sendirinya. So kat sini kita tak tahu pun mana tempat wuduk. Okay, tempat wuduk di atas ke? Tak tahu eh? Oh, visitor juga? Oh, okey. So ni ada escalator. Tak masuk dulu. Dari escalator sana, so kita sampai di Jami' Hasanil Bolkiah. Tak boleh cuba buka. Ini kunci. Oh, kunci. Oh, ni pintu ni buka. Boleh lah masuk. Janji tutup aurat je ni. Kubah emas yang kita tengok. Ada lagi satu yang kita nampak besar tadi. So kali pun assume tempat wuduk dia adalah jiran sini. Kalau ni besar masjid ni. Dan berapa banyak sebagai bentuk yang betul-betul dalam dia. Sini depan sana. Sana ada, hujung sana pun ada lagi. Ada lagi. Kolam dan air pancit. Sana ada. Luar sana ada lagi. Dan tarikan di Brunei sebenar-benarnya memang di masjid. Yang juga di awal. Wuduk. Tengok kat wuduk dia. Ni tempat wuduk biasa, saya tahu saja. Ini Al-Salah. Al-Salah ni tak tahu macam mana. Tengok ada kantong juga. Tak tahu macam mana sebab dia tak ada kepala paip. Okey. Oh, letak tangan air keluar. Okey. Kita lagi ni. Okey. Oi, unik lah. Air yang keluar tu memang bisa halang-halang. Apa air dia tengok ah. Air dia. So itu adalah pengalaman ambil wuduk di Masjid Brunei. So yang ini paip biasa. Paip biasa tak ada masalah lah. Tak kecil sama dia. Tak lari. Kepala paip buka dan air dia keluar. Sama juga still air dia consider air besar. So untuk non-Muslim, ini adalah visitor main entrance. Yang kiri mungkin untuk jemaah perempuan,
Yang kanan kita duduk lagi. So visitor entrance. So visitor hanya boleh duduk dalam area ni. Di area ni. So untuk kita nak pergi solat. Di sana ada rehal yang besar. Di sini ada satu Quran besar. Ni ada kuliner macam cuci-cuci. Ni Quran yang zaman dulu pun juga. Wih, betul lah besar. Ni bukan printing ni. Tu macam pakai pen lah tu. Arrow semua dia pakai pen. Sekejap A few moments later. Kita dah selesai solat di dalam masjid Jami' dan Hasan al-Bolkiah. So sekarang kita on the way turun tempat kita datang tadi. Di depan sana Jasmine dengan Lily tengah main-main dengan dia punya air pancake fountain. Enjoy betul. Dan memang mendamaikan lah masjid dia kat sini. Memang wow. Cantiknya. Hey, ada angin basah. Macam seronok ke? Hei, basah. Angin kuat. Dah, kita nak naik boat pula. Yeay! Hantar mata tu. Hey.